Sekarang saya tidak bisa bilang semua. Sampaikan Perdana Menteri Timor Leste, beliau sangat fasih berbahasa Melayu. Bahasa Melayu bikin bingung Perdana Menteri Timor Leste. Malaysia boleh. Malaysia? Boleh. Malaysia what? Boleh. Ni stesen TV kerajaan tahu, bukan swasta. Ini sangat memalukan. Minta maaf macam mana pun, reputasi stesen TV kerajaan dah rosak. Insiden di KTT ASEAN kali ini benar-benar jadi bahan tertawaan publik. Warga Malaysia dibuat malu setelah komentator salah menyebut nama Presiden Indonesia. Kesalahan fatal yang langsung viral dan jadi bahan perbincangan panas di media sosial. Penyelenggara KTT ASEAN di Malaysia pun buru-buru minta maaf atas keteledoran itu. Enduring partnership that will strengthen the ASEAN's community in the years to come. His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Stesen TV kerajaan tahu, bukan swasta. Ini sangat memalukan. Minta maaf macam mana pun, reputasi stesen TV kerajaan dah rosak. Salah nama Presiden, salah nama negara, salah bendera negara adalah kesalahan yang sangat bodoh kerana ia merupakan maklumat utama untuk setiap negara. Apatah lagi kesilapan yang macam ni dibuat dalam program yang besar. Kerajaan selalu minta rakyat semak dulu sesebuah maklumat sebelum disebarkan. Tapi malangnya stesen TV kerajaan sendiri yang buat kesalahan tak masuk akal ni. Dengan Indonesia pula tu jadi lagi isu. Dahlah mereka diseteru utama kita. Dan yang tak boleh belahnya, sat lagi yang kena Anwar Ibrahim. Namun yang bikin lebih nyesek lagi, bagi Malaysia bukan cuma soal salah sebut nama. Saat Perdana Menteri Timor Leste berbicara di hadapan wartawan, ia menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar dan penuh percaya diri. Ironisnya, ketika seorang wartawan Malaysia mencoba bertanya dalam bahasa Melayu, PM Timor Leste malah terlihat kebingungan. Netizen pun langsung ramai. Bahkan, ada warga Malaysia yang nekat bilang kalau itu sebenarnya bahasa Melayu. Padahal jelas-jelas yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang kini jauh lebih dikenal, lebih luas pengaruhnya, dan lebih dipahami di kawasan Asia Tenggara. Sekarang saya tidak bisa bilang semua karena kita baru menjadi anggota. Ini Vice Minister for ASEAN, and kita percaya bahwa setelah summit ini, mini kontak, dia akan ke sana lihat dia apa saja dia bisa membantu, ia akan membantu. Apa saja mereka minta untuk ke sini untuk belajar, orang kita akan ke sini untuk belajar di apa saja. Bapa, saya simputan Bapa untuk rumah saya. Woi, saya menunggu dari pagi sampai sekarang tidak ada yang datang. Ya, saya tunggu di rumah. Saya sudah jemput. Jemput apa? Bahasa Indonesia, jemput itu saya akan ke sini bawa jemput bahasa Indonesia. I will come and take you. Saya jemput bahasa Melayu. I invite you. Because I didn't understand jemput in Melayu. I thought jemput, I have to be outside there waiting for him to take me to his house. Ya, saya sudah jemput. Sudah mana saya berdiri di sini. Sampaikan Perdana Menteri Timor Leste, beliau sangat fasih berbahasa Melayu. Sebab apa? Beliau pernah berada di zaman penjajahan Indonesia pada tahun 1975. Bahasa Melayu bikin bingung Perdana Menteri Timor Leste. Malaysia boleh. Malaysia? Boleh. Malaysia what? Boleh. 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 Why not? Why not tidak boleh? Boleh. What is boleh? Malaysia boleh kan? Huh? Malaysia Boleh. kan? Boleh. Malaysia boleh, yes. Malaysia boleh. Thank you so much. Malaysia membuktikan Yeah. boleh.
Padahal Malaysia selama ini begitu ngotot ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Tapi kenyataannya, justru bahasa Indonesia yang diucapkan di forum internasional. Dari sini terlihat jelas, bukan yang paling banyak klaim yang dihormati, tapi yang paling berpengaruh dan dipakai banyak bangsa. Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, mereka menggunakan bahasa Inggeris. Amerika tak kata itu bahasa Amerika. Australia tak kata itu bahasa Australia. Dia masih lagi menyebut English. Sebab English adalah akar kepada semua bahasa. Walaupun percakapan tutur kata ataupun ini berbeza. Kata US banyak yang kita tengok berbeza dari segi English. Ya. Kalau tengok Netflix pun kita boleh pilih bahasa tu English USA, English Britain. Jadi dia still English. Jadi sebab tu saya berpandangan asal usul bahasa Indonesia ke mana-mana adalah daripada bahasa Melayu. Kemudian baru kita panggil bahasa Indonesia. Jadi tak sepatutnya menjadi polemik lah. Menurutnya, langkah pertama ke arah merealisasikan hasrat tersebut adalah dengan menubuhkan kumpulan bertindak di peringkat tertinggi ASEAN bagi meneliti dasar bahasa ASEAN secara menyeluruh dan mencadangkan pelan hala tuju jangka panjang yang komprehensif. Selain itu, beliau turut menyeru agar kerjasama 3 negara utama penutur bahasa Melayu iaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei diperkukuhkan menerusi usaha penyelarasan dan pembangunan serta mencadangkan pelaksanaan satu program tahunan dinamakan Bulan Bahasa Melayu ASEAN pada Ogos setiap tahun. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Simposium Antarabangsa Aspirasi Bahasa Melayu SAABM kali keempat di Ibu Negara. Boleh nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, tapi persoalannya bahasa Melayu versi mana? Versi Malaysia atau Indonesia? Yang ini kita kena jelas ya. Walaupun kalian mengatakan akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun slang dan perkataan serta ayat mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu versi Malaysia. Jadi bahasa Melayu versi negara mana yang akan jadi bahasa Melayu kedua ASEAN? Kalau tanya saya lah kan, bahasa Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhegeh-hegeh menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia? Bukankah sudah ada sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, dah sampai masuk dalam kamus kita lagi tu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah benda tu. Dalam keadaan kita yang menyembah bahasa Melayu versi Indonesia, apa kau ingat kerajaan Indonesia nak bersetuju jadikan bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa ASEAN? Memang taklah. Sudah tentulah mereka nak jadikan bahasa kedua ASEAN tu bahasa Melayu versi Indonesia. Bahkan mereka tak akan setuju istilah bahasa Melayu tu sendiri. Mereka mesti nak tukar istilah tu sebagai bahasa Indonesia. Kedua, kita kena terima hakikat ramai pemimpin dan ahli politik negara kita Malaysia ni tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Anda sendiri tengok kan dalam persidangan Dewan Rakyat. Tengoklah betapa teruknya bahasa Melayu mereka. Nah sekarang, kalau tiba-tiba lah kan ada persidangan ASEAN dengan pihak Indonesia, Singapura, Brunei, dan waktu tu kita kena guna bahasa Melayu, dan yang akan jadi wakil Malaysia nanti adalah dalam kalangan pemimpin kita yang tak fasih dalam bahasa Melayu. Kalaulah dia sendiri tak fasih bercakap bahasa Melayu versi negara dia sendiri, apa kau rasa dia boleh faham ke apa pemimpin Indonesia bercakap dalam bahasa Melayu versi Indonesia? Haramlah dia tak faham, dan sudah tentulah secara automatik akan ditukar ke dalam bahasa Inggeris. Jatuh maruah kita. Jawab saya 2 persoalan ni dulu. Lepas dah jawab, saya akan buat pula video kenapa Malaysia tak layak tuntut bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa kedua ASEAN. Sedar dirilah.